Sayyidina Ubay pun tanya, "Ya Rasulullah, inna li salatan usalliha." Ya Rasulullah, tiap-tiap hari saya ada zikir dan doa. Subhanallahil azim wa bihamdih, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan Nabi ajak zikir yang banyak. Pagi 100, petang 100, pagi 50. Banyak ni zikir. Sayyidina Ubay bagi tahu, "Ya Rasulullah, saya terjemah ni. Setiap hari ada zikir dan ada doa yang aku buat. Tiap-tiap hari sampai malam." Dia tak abang lah berapa ribu, berapa belas ribu. Sayyidina Ubay tak abang. Ada. "Kam aja'alu laka min salati?" Wahai Rasulullah, daripada ribu-ribu yang aku zikir ni, berapa aku nak selawat? Berapakah yang aku nak jadikan daripada harian aku zikir ni yang aku nak selawat kepada kamu? Boleh tak 1/4 daripada masa zikir aku kesemuanya selawat? Maksudnya kalau Sayyidina Ubay zikir sehari 6 jam, dia tanya Rasulullah, boleh tak 1/4, sejam setengah dia nak selawat? Sehari sejam setengah selawat semua. Hadis ni sahih. Yang apa Nabi jawab? Nabi kata, "Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair." Berapa pun tak apa, tapi kalau kamu tambah bilangan selawat tu, lagi elok. Selawat tuan tengok selawat. "Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair." Ni saya nak cerita sampai ke mahsyar ni, selawat ni. Bukan sampai ke mahsyar, sampai naik titi sirat. Tapi ringkas-ringkas sikit-sikit lah. Trailer-trailer ya. Nak banyak kan? Nanti ya. Tuan-tuan tengok selawat. Berapa pun tak apa Nabi kata. Tapi kalau tambah lagi bagus. Maka Sayyidina Ubay kata, "Ya Rasulullah, separuh daripada zikir dan doa aku tiap-tiap hari, separuh kesemuanya aku nak jadikan selawat. Separuh aku nak jadikan selawat. Separuh." Maksudnya kalau 6 jam, 3 jam selawat sehari. 3 jam selawat saja. Contoh, saya buat contoh, kalau Sayyidina Ubay ni berzikir sehari 6 jam. Kalau 6 jam lah. Kalau 10 jam lagi banyak lah. Boleh tak separuh daripada tu selawat? Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Nabi kata, "Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair." Nabi kata berapa banyak pun tak apa selawat tu, kalau tambah lagi elok, tambah lagi bagus. Setengah dah ni, setengah. Sayyidina Ubay tengok Nabi, setengah pun Nabi tak kata cukup lagi. Tuan-tuan, kan ada zikir lain. Kesemua zikir itu juga diajar oleh Rasulullah SAW. "Asbahtu wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard." Zikir hak Nabi ajak tuan-tuan. Siapa buat 3 jam pagi, 3 jam petang. Awal lagi tak zikir dah. Dia jawab la dalam masjid. Tuan-tuan, kalau buat 3 jam pagi, 3 jam petang, ataupun 4 jam pagi, 4 jam petang. Imam Nawawi himpun dalam kitab nama Al-Azkar. 4 jam baru habis. 4 jam duduk, 4 jam. Lepas tu ada ulama pondok seorang kan, pagi orang tak boleh ganggu dia. Daripada sebelum subuh dia akan mula wirid tu sampailah pukul 9 dan 10. Baru selesai wirid harian Rasulullah. Sayyidina Ubay duk buat hak ni. Dia duk buat hak ni. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kan aku duk wirid zikir hari. Hak selawat ni nak berapa banyak?" 1/4 Nabi kata tambah lagi bagus. 1/2 separuh Nabi kata bagus dah. Tapi kalau tambah lagi bagus. Sayyidina Ubay kata, "Ya Rasulullah, 2/3. 2/3 ni nak dekat semua tuan-tuan. 2/3 dah nak dekat semua dah. Kalau 6 jam, 4 jam selawat, 2 jam ya hak zikir-zikir lain." Nabi kata, "Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair." Banyak mana pun tak apa, tapi kalau tambah lagi elok. Lepas 2/3 berapa? Maka Sayyidina Ubay pun sebut seperti yang Rasulullah minta. Nabi tak minta, tapi cara Nabi jawab.
Nabi tak minta, tapi bila Nabi kata kalau tambah lagi bagus, 2/3 kalau tambah berapa dah. Maka Sayyidina Ubay pun faham. Reti para sahabat, ya Rasulullah, aku jadikan seluruh kehidupan aku adalah selawat kepada kamu. Maka Nabi pun sebut, idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Waktu tu baru cukup untuk menyelesaikan semua kemurungan dan masalah kamu, dan diampunkan semua dosa kamu. Semua. Sebab tu ada ulama sebut, seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Salahkah selawat sahaja sehari semua sekali? Tak salah. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Ni dalil dia. Mana? Selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tengok, kelebihan zikir lain, sesiapa yang menyebutkan Bismillahilladzi la yadurru 3 kali, nescaya dia tidak akan terkena dengan mana mudarat sebagainya. Siapa yang sebutkan zikir Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang, fadilat dia sekian-sekian. Siapa sebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dia setiap zikir matang selawat, apa kelebihan dia? Sesiapa yang berselawat kepada Muhammad sekali, apa kelebihan dia? Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan perasan tak? Semua zikir Allah bagi ganjaran ni, ganjaran boleh. Allah boleh tentu ganjaran dia. Allah boleh sebut apa ganjaran dia, berapa banyak ganjaran dia, berapa tahun ganjaran dia, apa yang hadiah yang Allah bagi. Tapi bila matang selawat, Allah tak sebut ganjaran, Allah sebut Allah berselawat kepadanya. Tak boleh nak sebut ganjaran dia. Maka Allah mengambil tempat untuk memberikan ganjaran itu dengan Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ulama usul fikih. No? Betapa selawat itu tidak dijanjikan oleh Allah dengan kelebihan dapat yang ni, dapat hak ni, dapat hak ni, dapat hak ni. Allah nak bagi kita fikir, aku tak sebut kelebihan yang boleh diberikan, melainkan kelebihan itu hanya boleh diberikan dengan aku menyebutkan aku sendiri berselawat kepada orang yang berselawat itu. Itu kelebihan dia. Nak sebut kelebihan berapa tahun duduk di sini, berapa banyak, tak ada kelebihan, melainkan aku boleh sebut aku sendiri berselawat kepadanya. Itulah kelebihannya berselawat, punyalah besar. Sallallahu alaihi wasallam.